hari ni kita orang nak buat home spa. Sekarang bersama saya dan abang saya. Kita orang sekarang tengah on the way nak pergi Ion sekejap, nak pergi Daiso untuk beli dia punya yang cekak kat atas tu. And lepas tu kita terus pergi ambil abang aku yang kedua dekat train station. Actually aku dah lama dah nak teringin nak buat spa ni, tapi kita tunggu semua adik-beradik balik barulah merasai home spa ni kan. Betul tak cik? Ni antara salah satu yang menanti-nantikan spa di rumah. Okay, kedai lagi 10 minit tutup dan I sempat dapat my hairband RM5.90 dekat Daiso. Hai guys, so sekarang saya dah sampai rumah. Sekarang pukul 12.17. Sekarang ni ada berapa customer sekarang? Ada 4 customer tunggu-tunggu, tapi saya hanya pelan sikit. Tapi sekarang saya hanya menerima 2 customer sama ada abang sulung saya atau adik bongsu saya. Sikit rumah ni memang macam ni, memang macam ni. Sebelum tu saya nak tunjuk sikit barang-barang yang saya guna. Semuanya saya tak beli pun barang-barang ni. Semuanya ada kat rumah. Semuanya mak saya punya. Semuanya adik perempuan saya punya. Jadi kita tengok. Laki sekali. Okay, adik lelaki saya punya sekali. And now jom kita tengok satu-satu. I bawa tadi. Lepas tu ni berus I dengan kening berus ni saja je untuk nanti sikat. Lepas tu sam barang-barang untuk muka. Ni mask mak saya baru balik daripada Korea. Banyak gila. And then kita ada barang-barang ni. Ni semua dari rumah. Barang-barang ni pun sama. Jadi kita akan just gunakan barang-barang yang kat sini je. Yang ini sahaja tadi. Kita beli yang ni sahaja dekat Daiso tadi. Dia adalah customer saya yang tengah beratur. Customer apa? Facial Pro Max. Ya, cik nak buat facial apa hari ni? Semua. Semua. Beli 2 je sebab kita kesentuhkan masa hari ni. Bagi muka dengan rambut. Muka dengan rambut. Nak buat facial apa hari ni? Tengok apa je ada. Semua ada. Muka shampoo. Muka dengan shampoo rambut. Confirm cik? Confirm tambah telinga. Okay, tambah telinga kan dah cik hari tu. Okay lah, dah lelat. Abang dulu Abang dulu. Okay, abang dulu. Customer yang pertama kita, barang yang dekat situ. First, kita nak buat rambut dulu. Kita nak ambil plastik dan tuala. Ini yang murah punya bersih murah. Bersih cheap. So, jangan rambut banyak sangat. Kelakar ni. Bocah betul. Kosai banyak tu lah. Iyalah, ada ambil. Nanti nak kali. Selamatan kita orang balik dengan upah dulu. Cik boleh baring. Adalah customer pertama kita. Masalah pertama dia rambut tak cuci. Mana boleh orang ambil air orang? So masalah pertama dia ialah rambut kusut. So rambut dia sangat kusut. Ni rambut dia memang kusut masai. Okay. Dan dalam pun ada banyak ilmu. Sebenarnya tak ada pun. Tepi-tepi. Okay. Okay, kita akan ambil sedikit air. Very be careful. My phone. Okay. Abang lah. Sedikit. Angkat dah ini cik. Cik angkat sini. Allah, nak malu tak ni? Okay, cik baring. Okay. Dia nama Rejoice. Not sponsor. Aku panggil aku. Yang tadi tu kau cakap tu. Tak. Sebenarnya tak boleh sentuh dekat bahagian bawah ni sebab dia terhalangkan dia kena pusing. Cik boleh pusing tak untuk rata? Cik. Pusing sana. Okay. Aku tak masuk. Kita kembali sini. Kita akan rata belah sini bulat dan rata sini bulat cik. Dan tengah kita tambah sikit. Cik ada satu lagi kakinya. Cik degil lah orang. Ini tu. SFI tu. Tapi SFI. Dia banyak dia Banyak pula. Awak sini.
Kita akan biarkan cik selama 15 minit cik. Cik kena tunggu dulu basuh kening dia pula. Kita close up sikit. Dia letak shampoo dekat bahagian kening ni, okey? Spray biasa. Ini hanya air pahit je. Cik tutup mata ya cik. Ini memang kena nampak je. Jadi dah tak buat video lah dah wish. Oh, jadi buat video. kita akan letak sedikit rejoice. Sedikit ni takut kena mata. Kurangkan lagi. Kita bahagi dua. Kita tutup je mata dia untuk avoid eyes area, okey? Kita letak kat sini. Okey. Habis. Makin lebat lah bulu mata. And kita akan berus sikit. Oh, look at that. Oh, kita tercabut bulu satu bulu. Guys, tercabut satu bulu. But it's okay. Tadi I lupa. Diam. I nak set. Diam. Kalau ada lapor nanti dah mula dia sekarang. Sementara biar rambut dia ni, kita akan buat ASMR. Jadi, duduk. Sementara tu kita akan pergi ke next client kita. Okay, next client. Okay, boleh tak perkenalkan diri nama cik dulu? Nama saya Berber Fatapim. Umur apa cik? 20. 20 dah? Okay, cik dah kahwin belum? Tapi saya mana tahu. Saya dengar cik boleh bercakap Cina. Boleh tak bercakap dekat kamera sikit bahasa Cina? Okay, go. 我的名字是伯伯巴达平，我住是 Mana Cina kau boleh kat sekolah ke apa? Okay. Cik, kita akan buat rambut cik. Kita close up sikit rambut cik. Ini keadaan semasa rambut Darul. Okay. Ui, ada clay momo cik. Cik, ada clay momo cik? banyak. Ada banyak cik. So, rambut cik ni serius. Okay, rambut cik ni terlalu serius. Jadi kita tak nak lah ada clay momo dekat klien kita cik Okay, cik. Kita mula dulu cik Macam air Kita bandar. ambil air bersih dulu. Parata. Dutch Lady Maxwell of the Little Company. Banyak sikit-sikit. Sikit-sikit, okay. Ke sini tengah-tengah. Okay. Cik balik je. Cik jangan banyak bunyi cik. Ni saya punya spa. Dah pernah nak kali tak ada jadi. Dia masih ada kulit ni. Sini cik. Sambil kuku boleh pula. Melampau ni. Tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Kat sini. Di situ mana situ. Saya nak urut mamak cik boleh cik? Urut mamak Sedia cik? Sini ni kepala. Tu mama. Oh, tu buat mamak. Ni kita akan cuci saja. Bila semua dibuat oleh customer sendiri, okey? Cik dah boleh beredar. Nama perkenalan nama dulu. Nama saya Denny. Okey. Umur dia dirahsiakan. Cik ada kenapa datang ke spa kita orang kali ni? Sebab mukanya berjerawat. Berjerawat Boleh kita close up sikit tak muka cik? Boleh terus hilang lah. Oh my god. Mana ada? Ni spa je. Dia ada masalah dekat bahagian sini, di mana jerawat banyak kat sini. Boleh kempiskan jerawat lah ni lah. Ya, kita boleh kurangkan sedikit lah jerawat dan kat sini. Kalau tak kurang Hidung siap. dia pun hidung dia pun banyak sangat dia punya pori-pori terbuka. Cik, saya ada satu khas. Ini dia, cik kena pakai ini. Ni apa? Ini untuk Kalau tak dengar. belum guna rambut. First of all, kita Tak kenapa kena pakai benda ni? Tak ada Ni benda. ada rambut. Biarlah dia comel. Dulu saya akan pakai spray ni untuk basuh bilas dulu. Ni air pahit dia. Dia boleh tak? Semua ni banyak songit sikit. Tutup mata cik. Tutup mulut sekali. Masuk mulut. Tutup mulut. Tutup mata ni. Terus spray. Ni air pahit je. Tadi tu kat lah. Cik tutup mata cik. Cepatlah. Tutup mata cik. Ni baru je sama tu. Kita akan buang segala minyak yang ada kat muka dia. Kita akan pakai skill Kegel untuk hilangkan dia. Tuan tak dengar. Kita kia tu.
adalah daki-daki muka cik Cik. Ini daki muka Danish. Kenapa gaya baik? Nak beli apa ke? No budget. Dah. Tutup mata. Tapi memang tak kuat kalau Cakap ni bila dah ber. We ended up not carrying everything ourselves, but when we got back to the yeah, this is Jumbotron. Dia ada sakit telinga, so jadi kita nak boleh untuk check balik lah. Dia lampu. Cik telinga cik selamat. Cik dah boleh ke tepi nak buat untuk masuk muka kau pula. Hai. Apa? Bak ni saya buat dia buat. Tak. Mas pas. Sesi kan? Cik tamat lagi. Dah telinga tu tak ada. Hilang. Sabar nak dulu. Dan dengar kena keluar kedai dulu dah 20 minit. Nanti Ngah pakai mask kat cik bagi dia. Bagi. Cik kan langsung masuk kan? Tak, Ngah kat cik kena masuk kedai. Hai, apa langsung masuk dia? Nak sentuh tidur orang. Kira tak elak. Silap. Dia bersikap kurang hajar. So kita tak akan bagi customer tu lagi lah. Okay, next customer. Cik dah okey tu. Dah 20 minit. Allah tu. Sebenarnya kan cik tengah cakap kalau pakai ni boleh seminit ataupun 3 minit. Ya ke? Dia cakap lah. Dia angkat kat dia. Macam mana boleh jadi sampai 15 minit? Dia senang. Itulah tu. Kaji kata nak sesi Ngah dah tiba dah. Maksudnya dia nak ke cuci muka Ngah. Dia kata nak pula nanti dah. Depan dia depan. Mas, cik nak mana satu cik? Saya nak awak recommend. Recommend saya ambil ni lah. Ambil ni aloe vera lah. Bagi melembab. Tak, saya nak dia pink. Aku pula. Kemah kena dengan pink. Yang first time lah. Kalau apa-apa jadi kat saya saman awak. Pink. Tutup mata cik. Jangan ni macam lampin bayi. Tutup mata. Kenapa ada lubang? Memang tutup mata tu. Setelah ini aku first time ada kan ni tak boleh apa ni bising Bawah sangat. Dia betul. Bawah sangat. So hi guys, semalam, bukan semalam lah, 2 hari lepas kita orang tak sempat nak sambung. Nak buat, orang kata nak buat fully treatment kan. Patutnya I cadang memang nak buat 2 je customer. Tapi sebabkan 4 orang adik-beradik I ni nak buat. Lepas tu I memang tak cukup masa. Kita orang start pukul 12 dan sampai pukul 2. And dah tak larat dah. Lepas tu kita orang ingat nak sambung keesokan harinya. Tapi disebabkan esoknya I ada kelas. Esoknya I ada kelas. Jadi memang tak sempat. Dan hari ni I berpeluang untuk nak sambung lah. Tapi hari ni ada 2 customer je. Yang abang sulung I dengan dia nak mod-mod. Abang Long dia nak buat nak cat telinga. And also dia nak untuk dia punya muka. Dia nak mod-mod pun sama, nak muka. Telinga dia kita dah check dah. Ya, I tak rekod sebabnya kan telinga kan. Oh, I nak cerita sikit. Baby I ni, nampak tak? Dia kembang kat sini, nampak tak? Dia macam bengkak sini. Masa I basuh pinggan, tiba-tiba I rasa macam bengkak dekat baby I. I macam asal I tengok cermin lah. Nyamuk gigit. Time aku tengah basuh pinggan, nyamuk boleh gigit aku punya bibir ni. Di sini tau, kalau nak bengkak, make sure bengkak semua. Nampaklah macam Lady Gaga. Hanya ada ni saja. Ni semua barang-barang I yang terkumpul lama dekat rumah dan tak jarang pakai. Okay, ni adalah customer saya. Sudah tunjuk sikit muka cik. Okay, customer yang sama. Semua nak buat rawatan apa hari ni? muka facial. Dia nak buat muka facial hari ni. Okay, Ada jom. Oh ni kan pakai tu
Tak rasa. Ladies bikini. Tak boleh lah. Dia bikini dia sponsor. Boleh beli ladies bikini Dia sponsor. untuk bahagian misai dia pula. Okay. Pelan-pelan. Sakit. Pelan sakit. Okay. Kena pelan-pelan. Dia tebal. Okay, kena pelan-pelan. Sakit. Sakit. Tak tahu tapi sakit. Kena wadah tu sikit. Okay, kena berbadan sikit sebab dia Bagi dia kena macam sakit. berbuih-buih sikit. Kita try. Tahan. Sakit dia. Jangan beli. Jaga sendiri. Jaga. Kena buat sendiri ke? Kalau Sesuai ke? ladies bikini. Oh my god, ladies. So kita tak boleh guna. No. Walaupun Please don't sponsor. so ya, 3 minit. Tara I tunggu abang I ni. I nak tengok adik I masak apa kat dapur. Jom. Nak masak apa tu Cik Liana? Ni yang dia buat tadi. Tuntang kat dapur. Okay, Cik Liana akan memasak kali ini. Memang dilarang pergi dapur sebab Diana Baran tak bagi masuk dapur. Kalau tak, memang kita orang tak dapat makan. Dah lembut sangat ni. Now, kita nak pakai mata guys. Sponsor by Labena. Labena, thank you for sponsor us. Tutup mata betul jauh ke tutup mata. Kita tunggu abalung dalam masa 10 minit. Kejap. Dia ada lagi 5 minit. Ada orang tanya kan, kau buat spa tapi kau tak buat untuk diri kau ke? Saya macam, kan aku sebenarnya niat untuk buat adik-beradik dia, tapi tak terfikir pula nak buat untuk diri sendiri. Jadi I nak buat untuk diri sendiri juga. Okay, I nak ke belakangkan tudung. And I nak pakai, muka I sekarang minyak. Awak nak berminyak gila. I nak cuci muka I. A few moments later. Now I dah cuci dah muka I. Kejap basah habis dah aku cuci muka aku. Nak sikit. Ya Allah, apa benda stay tudung ni aku buat ni. Suka pakai makmuk tu. I tak suka pakai ni sebab dia macam bau busuk sikit. I tak suka. I nak proses pakai Labena ni. Okay. Ini actually adik I dapat daripada TikTok. Bukan dia sponsor sebenarnya. Dia dapat daripada TikTok. So ala-ala dah ada ni. Dan dia pun suruh kita orang habiskan. Jadi kita orang pun guna je lah. Ni sebenarnya first time I guna ni. Tak pernah pakai ni. So kalau I rasa macam benda tu okay, I rasa macam benda tu worth it, I akan share dekat korang. Maybe insyaAllah. Sebab mata pula. Okay, nampak tak? So I ada 2 mata kat sini. And I akan let it sit. Sedap juga pakai benda ni. Sedap Elom pakai mata ni Elom ni. Dia macam sejuk gila. Bila korang pakai mata ni, sumpah rasa sejuk gila dekat mata korang. Dah 10 minit. Okay, now kita akan buka and then pakai. Masuk untuk abang I pula. Wow, tidur macam Sleeping Beauty. Macam kita dah biarkan muka dia selama 15 minit. Mata I ni pun tengah dibiarkan dalam masa 10 minit. I dapati kalau dia kena dekat bahagian, I kan ada jerawat kat sini kan. Kalau dia kena jerawat, sumpah sakit. Bukan sumpah sakit lah, di sini macam pedih-pedih sikit. Dah settle, dah 10 minit. Siapa call ni? Kenapa? Aku lupa macam ni. La ilah. Kita kat bawah pula ni. Dan Nicole. So dah 10 minit berlalu. I dah kena buka dah yang ni. Tadi dah di call. Dia dah end call dah. So memang rasa macam dunia ni aku punya. Aku nak pakai ni. Yang ni lain sikit daripada ni tau. Yang ni tak buka lagi. So dia orang pun tak pilih aku pakai ni. Kena tunggu 15 hingga 20 minit juga. So aku nak pakai ni. Wow. Sedap weh bau dia. Sumpah sedap. Pasalnya dia
keras sikit weh. Yang tu dia lembik sangat. Yang ni dia keras. Dia ada ni. Dia lapik ni sekali. Jadi dia tak adalah terkepak macam tadi. Sumpah dia terkepak. Nampak tak? Wah. Lakukan sendiri ya. Warah. Alright. Letak dekat tempat siap. Aku nak set masa dalam 15 minit. Alright. Bermula sekarang. Now kita akan kembali kepada orang ini. Kita dah settle dah untuk long kecuali aku. Dalam ni sumpah banyak gila air. Aku tak tunggu dalam ni banyak gila air. So itu saja untuk video kali ini. So kalau you all suka video ni, you all boleh bagi thumbs up dekat bawah. Itu saja. Thanks for watching guys.